Macam mana kita nak tetapkan matlamat kewangan kita? Contohlah kalau kita nak kahwin, nak kumpul duit hantaran ataupun kita nak melancong mana-mana, nak kumpul berapa? Contohnya 10,000 ke untuk melancong ke Eropah contoh. Okey, so kalau kita nak tetapkan matlamat kewangan tu, apa yang kita perlu ambil tahu adalah SMART ni. Kita perlu tahu SMART system. Maksudnya SMART ni, S ni spesifik, khusus. S ni adalah spesifik, khusus. Maksudnya kita kena tahu khusus tu, maksudnya kita kena tahu. Contohnya kita nak beli kereta, kita target lagi 5 tahun, kita nak contohnya kita target lagi 2 tahun kita dah boleh kumpul deposit kereta. Nak kereta apa? Contoh kita nak katalah budak sekarang kan suka kereta Honda. Okey. Honda. Kita mesti spesifik Honda apa? Honda City, Honda apa? Kita nak contohnya kita nak kereta Honda City. Berapa harga berapa deposit yang kita perlukan? Contohnya kita nak perlukan deposit dia 30,000. So, untuk yang target ni kita kena spesifik. Kita tak boleh rasa macam, oh lagi 2 tahun aku nak ada kereta. Tapi kita tak target kereta apa. Jadi ada kereta kancil ke, kereta Honda ke, kita kena target kereta apa dan berapa kita nak kumpul. Contoh kita nak kumpul deposit 30,000. So kita tahu, okay lagi 2 tahun kita kena kumpul 30,000. Tu maksudnya spesifik, khusus. Dia mesti spesifik nak kereta apa, nak handphone apa, berapa harga dia. Kalau nak melancong pergi mana, berapa kos yang diperlukan. Kalau nak kahwin, berapa duit yang nak simpan. Contoh. Tu mesti spesifik. Tak boleh macam agak-agak je. Okay. So, kemudian SMART S untuk spesifik, M untuk measurable. Measurable ni adalah boleh diukur. Mesti boleh diukur. Macam tadilah katakan 30,000, mesti boleh diukur. Ada nilai dia. Kemudian attainable, boleh dicapai. Boleh dicapai ni maksudnya macam kalau lah kamu macam saya cakap tadi lah gaji 2,000 tapi kamu nak kereta Ferrari contoh. Macam mana nak capai? Kamu nak simpan berapa? Benda tu berapa? Harga banyak kan? Kamu nak simpan gaji kamu 5 tahun pun takkan dapat 10 tahun pun takkan dapat. Contoh kecuali kalau gaji kamu tu berubah tiba-tiba kamu jadi kaya ke. So kena pastikan benda tu boleh dicapai. Kemudian bersifat realistik. Bersifat realistik. Contohnya tak adalah kamu punya matlamat kewangan tu. Matlamat saya adalah saya nak buat rumah dekat Marih. Contoh. Tak realistik langsung lah. Contohnya kereta terapung ke. Benda-benda tu mesti realistik. Bukan setakat realistik macam tu. Realistik yang macam logik lah kamu nak. Memang logik lah kamu nak pergi. Memang logik benda tu untuk dicapai. Macam saya cakap tadi. Kalau lah kamu ni tak kerja. Lepas tu kamu berangan-angan nak beli Ferrari. Contoh. Memang tak realistik lah. Pastikan realistik. Realistik tu maksudnya boleh dicapai oleh logik untuk dicapai oleh kedudukan kewangan kamu sekarang ni lah. Kemudian dia mesti time bound, tempoh masa. Maksudnya tadi kamu dah spesifik dah. Dah boleh Honda City. Okey, nak apa? Nak Honda City. Boleh diukur iaitu 30,000. Contoh. So, tapi dah memang boleh capai. Tapi kena ada tempoh masa. Maksudnya nak capai bila tu nak 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi ke kamu kena ada target bila kamu nak capai benda tu. So mesti mematuhi SMART. SMART mesti spesifik. Spesifik nak kereta apa. Handset nak set apa contoh. Boleh diukur. Berapa harga dia. Kemudian boleh dicapai. Realistik dan tempoh masa dalam tempoh berapa lama. Tu cara menentukan matlamat lah. Okey, so contoh matlamat kewangan. Contoh matlamat kewangan. Ni nanti tugasan dia adalah saya nak kamu buat matlamat kewangan diri kamu sendiri. Okay, so maksudnya berumur 25 tahun, apa target kamu? Okay, berkahwin, kamu perlukan 15,000.
Contoh. Kemudian umur 30 tahun, saya nak memiliki kereta sendiri, expander. So saya perlukan berapa? 150,000. Tapi kan kadang-kadang 150,000 tu selalunya loan kan. Kita perlukan deposit contoh 30,000. Mempunyai rumah sendiri, melancong. Contoh. Ini adalah contoh kewangan. Saya nak kamu buat sendiri matlamat kewangan kamu yang mematuhi SMART. Ini tak berapa smart lagi ni, tak cukup spesifik lagi. So saya nak kamu spesifik. Spesifik, umur jangan main tiru-tiru kat sini lah. Ikut kamu dah target. Saya nak kahwin muda cikgu, nak umur 22 tahun. Buatlah 22. Nak kahwin. Umur berapa? Kemudian 30 ni nak buat apa? Buat pelan macam mana nak matlamat kewangan supaya kamu dapat kumpul. Apa plan kamu yang mematuhi peraturan SMART itu. Itu saja tugasannya.